7:30 pagi lah. Sebab penerbangan saya 9 suku. Jadi saya sampai lebih kurang dalam 7:30 di KLIA 1 nanti. Okay, selamat menonton video saya. So pagi ni kita tengok sikit. Okay, ni orang dah start hantar anak pergi sekolah. Okay, okay, time ni kereta pun dah mula banyak sebab orang nak pergi kerja pada awal pagi. Diorang gerak awal sikit kan, sebab dah lepas sahur tu kalau tidur nanti terlajak kan. Jadi baik siap-siap terus pergi kerja. Okay, so ini kita tenang-tenang sikit di roundabout. Okay, jalan tenang, teruskan perjalanan. Okay, apa-apa hal kita singgah isi minyak dulu. Sebab time ni minyak saya dah tinggal 1 bar. Perjalanan kita jauh lagi. So, kita berhenti isi minyak dulu. Okay, so mari kita tengok sekeliling dulu sementara kita bayar dekat kaunter. So pada pagi ni di stesen minyak ini agak tenang ya. Okay, so tak adalah kita nak bersesak-sesak dengan pemandu dan penunggang motosikal yang lain. Okay, sebab masa ni time ni dalam 6.45 macam tu kot, sebelum pukul 7 lagi. Tapi atas jalan dah banyak kereta. Okay, kita isi minyak, tunggu. Okay, dah habis. Teng. Okay. Okay, kita sambung gerak balik perjalanan kita ke KLIA 1. So korang nikmatilah pemandangan yang indah ini walaupun gelap tapi cantik. Maafkan saya terkejut time tu sebab jalan jam dekat depan. Okay, so kita sambung perjalanan kita. Langit biru masih di belakang itu. Okay, kejap lagi akan ada sunrise lah. Sunrise tu dekat belakang saya. Tapi nanti bila dah sampai dekat area Sepang, dia akan jadi sebelah kiri saya. Okay, so nantikan. Okay, jalan ni daripada 2 lane nanti dia akan jadi 1 lane. So jadi kita kena fokus, kereta banyak time ni. Jadi korang nantikan je lah. Next video pula, next pemandangan. Okay, kita tenang-tenang je atas motor ni. Walaupun tengah mengejar flight yang dah nak terbang. Okay, kita dah terang sikit. So nampak tak sunrise kat belakang tu. So kita teruskan perjalanan ke KLIA 1. Okay, kita cuba ubah lane nak masuk ke kanan. Okay, ada lori. Kenapa dia berhenti situ? Okay, kita tak berjaya masuk ke kanan time tu. Berjaya. Okay. So saya decide untuk tak duduk di lane tengah, saya duduk di lane tepi. Susah nanti ni sebab terlena cross. Okay, kita masuk kiri. Okay, kiri sikit tepi. Lane tengah tu tak boleh nak tembus, tak boleh nak cakap nak lalu tong-tong aiskrim ni. Okay, cik, jalan cik. Saya lupa nak bagi high beam. Okay. Okay, kita fokus ke depan. Okay, tunggu traffic light dulu, tengok sekeliling. Okay, merah lagi. Stand
standby untuk jalan. Okey. So cantik. Jalan, kita ikut tepi. Okey cik, sila jalan. Jalan tengah tu tak muat. Kita ikut jalan tepi. Okey, luncur. Okey, depan ni ada traffic light. So dekat traffic light ni lebih kurang dekat 2 minit jugalah tunggu. Okey. Jalan dulu. Tak, sebenarnya ada kereta tu dia depan sikit daripada garisan kan. Okey. Bermulalah tunggu di traffic light yang lama. Nampak kan saya tengah bosan tunggu traffic light ni. Okey, dah tengok kiri. Okey, sekejap lagi kita try tengok kanan pula. Okey. Okey, aduh gatal pula ke apa ni? Salah tak. Okey. Okey, tengok depan balik. Daripada orang lain sebelah dah jadi orang lain dah. Okey. Tengok depan. Tengok kiri. Okey. Okey. Lepas tu tengok depan balik. Oh, ada kereta. Oh, kereta yang slow mungkin. Okey. Okey, buat betul kan. Tepuk-tepuk main lagu jap. Okey. Ni standby untuk jalan. Okey. Lepas kiri jalan, sekejap lagi kita jalan. Belum. Okey, tengok jam pukul berapa. Okey. Standby untuk jalan. Okey. Masih bergendang lagi. Kita tunggu. Masih merah. Masuk gear 1. Jalan. Okey. Betul lah orang cakap ini kalau kat KL ni motor-motor masing-masing berlumba kan. Macam kat Lita Sepang. Padahal lagi kerja je pun. Semangat tu lain macam. Boleh tahan laju juga kereta putih ni. Nampak macam saya berlumba dengan dia, tapi tak sebenarnya. Saya tengah berlumba dengan masa saya untuk kecaf flight saya pagi ni supaya saya boleh sampai dekat KLIA sebelum time boarding. Dan ini masih di Highway Plus. Sekejap lagi kita akan masuk ke Highway Elite. Okey, depan ni kita akan pergi ke kiri. Okey. Ni adalah hentian nilai. Okey. Saya dari bandar Bukit Mahkota. Okey. Okey, sekejap lagi kita akan masuk susur ke kiri untuk pergi ke Elite punya highway. Okey, nampak tak sunrise dekat belakang sana? Gitu. Kan cantik tu. Sekarang dah masuk ke highway Elite dan kereta pun dah mula banyak atas highway. Jadi layanlah pemandangan di atas highway ini. Okey, dekat belakang tu kita nampak sunrise sikit-sikit. Masa ni sunrise masih di belakang saya lah. Nanti bila dah sampai area Sepang, sunrise tu akan berada di belah kiri saya. So saya akan tunjuk view dia nanti.
tengok kat belakang tu. Belakang tu ada sunrise tu. Kan ada sunrise tu. Sunrise morning ride. Ada lagi. Tu. Sekarang dah sampai di Bandar San Suria. So tak jauh dah perjalanan kita untuk sampai di simpang KLIA 1. Okay, so view belakang masih nampak lagi sunrise. Dia dah makin terang kan. Try view tepi pula lah. Ni kat mana macam tu lah. Okay, terang dah belakang tu. Rasa tak jauh dah ni. Lagi satu exit adalah KLIA. Sekarang kita dah exit ke KLIA. Okay, so kita pun banyak nak pergi airport ni. Alright. Nampak tenang tapi tengah kejar flight lagi. Okay, kan nampak tak sunrise sebelah kiri saya sekarang ni? Di situlah sunrise-nya. Okay, jap lagi saya tunjuk. Jap sabar. Subhanallah, nampak tak sunrise di belah kiri saya? Kiranya macam depan kiri. Time ni memang saya fokus untuk view tengok sunrise lah time ni. Bila dah sampai area sini, tak risau sangat lah sebab kita just fokus untuk pergi dekat parking, dapat parking dan terus setting barang untuk naik ke atas lah untuk dibaca punya tempat. Sikit lagi nak sampai. Sekarang kita dah susur masuk ke laluan bas dan laluan parking motor dan juga parking bertingkat lah. Okay, kat sini pun boleh parking kereta tapi dia kena pusing tak silap saya. Yang saya tahu sini cuma untuk parking bas dan parking motor. Untuk parking kereta dia kena pusing lagi satu pusingan baru sampai ke parking kereta. Tapi
RM2 sehari. Alhamdulillah, kita dah sampai di parking motor KLIA 1. Time ni susah juga nak pusing-pusing motor nak masuk. Sebab kalau yang belah kanan ni dia akan masuk parking belakang sikit lah. Kalau yang baru muat untuk kita lalu bawa tong-tong aiskrim tu. Untuk laluan kiri tu, kalau motor kecil boleh lalu situ. Kalau saya tak muat nak pusing motor situ, saya kena turun pula. Okey, kita dah touch, kita masuk dulu, simpan. Okey, kita jalan. Okey, tengok belakang dulu supaya tak kena tong aiskrim. Okey, so kita cari parking. Okey, sampai di sini saja video saya. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa